Ifa rahsia berkongsikan video terbang jauh ke Indonesia semata-mata ingin menghadiri perkahwinan bekas pembantu rumahnya, kata Ifa. Menurut Pak Lurah iaitu ketua kampung di sini, dia belum pernah jumpa bekas majikan yang sanggup keluar belanja besar, datang beribu-ribu kilometer untuk berjumpa bekas pekerja. Demi Linda, kami sanggup terbang ke Lampung, Indonesia. Perjalanan yang memakan masa lama, 2 kali naik flight selama 10 jam, kemudian naik kereta selama 3 jam. Kami sanggup datang untuk membuat kejutan pada hari paling bermakna dalam hidup Linda. Bersama saya dari umur 18 hingga 34 tahun, Linda bukan sekadar pembantu rumah tetapi sebahagian daripada keluarga saya. Separuh hidupnya telah dikongsi untuk menjaga anak saya dari umur 4 tahun. Linda ada dalam setiap fasa hidup, dalam susah, senang, tawa dan air mata keluarga saya. Hari ini, melihat wajah terkejut dan sebab Linda saat menyedari kehadiran kami, hati ini tak mampu menahan air mata. Bahagia melihat dia bakal bergelar isteri tenang, cantik dan bercahaya di hari pernikahannya.